waktu kita kecil macam ini, kadang-kadang kita tak puas hati dengan mak ayah kita. Tak puas hati. Kita nak alat mainan, mak ayah tak bagi. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham kenapa ayah kita tak bagi. Kita nak aiskrim RM1.50 aja, ataupun aiskrim RM1 atau 50 sen je. Nak 5 aiskrim RM50. Tak apalah, nanti kita beli, abah beli yang mahal lagi. Itu pun kedekut. Nak beli 50 sen pun tak dapat. Dalam hati apa? Tunggulah aku jumpa atuk aku minta atuk belikan. Tapi dengan ayah kita tak faham. Kita rasa bahawa ayah mengongkong diri kita. Sampailah kita jadi ayah, duit dalam dompet cuma tinggal RM5. Gaji lambat lagi, anak minta untuk beli aiskrim. Kita buat perkara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, alihi wa li ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhana al-kiram wa khususan ila sadati Syekhi wa murabbi wa sidi Syekh Abdul Qadir Syekh Anishan wa Hasan Syekh Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minadh dhakirin waj'alna minal muta'allimin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jizzihi ma huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jizzihi ma huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jizzihi ma huwa ahluh. Tamu sekali yang berbahagia, Tuan Imam yang berusaha pengurusi surau beserta dengan EJK, seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamunya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan pada kita sampai saat ini. Maka marilah sama-sama kita gunakan seluruh kehidupan kita dengan menambah bakti dan taat kepada Allah. Yang keduanya ialah marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Yang ketiganya ialah marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW, kerana malam ni adalah malam Jumaat. Dan yang keempatnya, kita bersyukur kerana malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar ada berita tak baik yang berlaku pada Tuan Bilal kita hari itulah. Jadi kita doakan agar Tuan Bilal kita diberi kesembuhan yang cepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Biniyati syifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada muka surat yang kelima. Masih lagi kita membahaskan kitab Fathur Rahman, Syarah Risalah Wali Ruslan. Baik, kita sampai kepada perenggan yang kedua tu. Tapi pengajian kita yang terakhir ialah membahaskan tentang syuhud. Ada syuhud ni orang dapat dengan cepat, ada yang dapatnya lambat. Ketika mana dia menyaksikan, cuba untuk menyaksikan sesuatu, maka pada waktu tu penyaksian dia tu boleh jadi cepat, penyaksian dia boleh jadi lambat. Ada orang yang berzikir dia lama tapi tak dapat syuhud. Ada yang berzikir lama baru dapat syuhud. Ada yang berzikirnya sepantas kilat, maksud dia sekali sebut atau dua kali sebut, tiga kali sebut, maka dia sudah bersyuhud. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Apabila tersingkap dan terbuka kepada anda sedemikian, anda tidak nampak ada yang lain selain Allah Ta'ala sahaja. Bila kita dah syuhud, penyaksian itu ialah apa yang ada pada fikiran kita, apa yang ada pada hati kita, zauq kita, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang ada pada fikiran kita, akal kita, dan apa yang ada pada hati kita akan membawa tubuh badan kita juga zauq. Kalau kita dengar lagu tu kita tak suka. Contohnya kita dengar lagu black metal contohnya kan. Kan lagu macam itulah black metal. Saya pun tak tahu kan. Saya ada kawan dulu waktu belajar dekat Jordan. Kawan saya tu dia memang mahir sangat bahasa Inggeris sebab dia lahir kat Manchester. Ayah dia dulu buat sampai PhD kalau tak salah saya di Manchester. Jadi dia dilahirkan di Manchester dan dia besarkan di sekolah di Manchester. Cumanya dia dah tahun tingkatan berapa dah baru dia balik Malaysia lah. Jadi kehidupan dia tu, lagu-lagu dia semua lagu-lagu macam tu lah kan. Bila dia pasang, dia duduk depan bilik saya. Bila dia pasang lagu tu, saya apa benda lah dia nyanyi. Wah gitu kan. Apa benda saya pun tak faham apa disebutnya kan. Kita dah lah bermasalah bahasa Inggeris, kemudian bahasa Inggeris lah bentuk macam tu pula, lagi tak faham apa benda kan. Tapi kalau dia dengar begini gitu-gitu zauq dia, saya kat mana kata kan. Kenapa sampai macam tu sekali? Saya lain pula. Kalau lagu irama Malaysia ke kan, lagu-lagu lama-lama dulu ke, dipasang violin ke ataupun apa tu, kita pula asyik. Kita pula gitu dia punya tak payah suruh-suruh lah. Memang dia akan gerak sendiri. Dia akan gerak sendiri. Baik. Kenapa gerak? Kenapa lagu black metal tu saya tak gerak? Kenapa kawan saya gerak ketika lagu black metal tu? Sebab ia ada syuhud. Dia ada penyaksian di dalamnya. Saya tak tahu apa yang ada kejadian dalam kehidupan kawan saya tu sampai dia boleh memahami lagu tu. Maksud dia seorang dia yang tahu kan? Macam saya pula, kenapa saya minat pula lagu-lagu yang berbentuk begitu, irama begitu. Dan dia tidak akan memahaminya apa yang ada dalam diri saya sehingga saya boleh rasa untuk melenggang-lenggokkan badan ketika saya ni. Sebab saya yang menyaksikan. Jadi lenggok-lenggok tu ialah apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa orang tu tak lenggok? Sebabnya kenapa orang tu contohnya kan, kenapa dia boleh rasa
melenggang-lenggok ketika lagu black metal tu. Sebab dia mesti ada kisah yang dia tahu, yang diri dia alami. Dan ketika mana lagu tu dinyanyikan, maka dia akan terbuai apa yang ada dalam fikiran, kisah kehidupan dia tu yang ada dalam fikiran dia, dan juga apa yang ada di dalam hatinya. Maka oleh sebab itulah dia akan melenggang-lenggok. Ada orang dia akan teringat mak dia. Mak dia nyanyikan lagu. Kalau dia nak dia nak satu-satu masakan, contohnya, mak saya nak makan ni, mak dia memasak. Mak dia memasak tu, dia akan apa? Dia potong tu sambil dia nyanyi. Dia nyanyi lagu kesukaan mak dia. Kan? Lagu tak kisah lagu apa ke. Contohnya lagu Ayam dan Lopeh lah, orang Negeri Sembilan contohnya. Ayam dan Lopeh, oi oi, nyanyi kan. Dia potong-potong tu sambil nyanyi. Tapi bila dia dah besar, dia dengar lagu tu, dia menangis. Kerana apa? Dia nangis sebab syuhud. Bukan sebab syuhud lagu pasal ayam dia lepas, ayam dia terlepas keluar, bukan itu. Tetapi dia syuhud pada mak dia. Fikiran dia mengingat, hati merasa kerinduan. Yang ini menyebabkan dia rasa syuhud pada apa? Dia rasa syuhud pada lagu tersebut. Bukan disebabkan oleh liriknya, bukan. Tetapi disebabkan apa yang ada di dalam fikirannya, gambaran yang ada dalam fikirannya, pengalaman satu yang menyentuh fikirannya, maka itulah syuhud. Nah, kalau kita menyebut La ilaha illallah, apa yang menyebabkan fikiran kita ni ta'aluk dengan Allah? Apa yang menyebabkan zauki kita ni ta'aluk dengan Allah? Itulah yang menyebabkan seseorang itu menyebut La ilaha illallah, maka dia akan syuhud. Dia akan syuhud. Sebab apa? Sebab dia dapat memandang. Dia sebut La ilaha illallah yang dia dapatnya melalui laut. Dia dapat tengok laut, maka dia dapat merasai kasih sayang Allah. Kenapa laut, Ustaz? Saya tak tahu, saya sebut je. Ada orang dia dapat dekat dengan Allah melalui laut. Ada orang dapat mendekat dengan Allah melalui sihat. Ada orang dapat mendekatkan diri Allah, syuhud dia dengan kerana sakit. Apa saja Allah jadikan segala yang ada dalam dunia ni ialah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kipas ni tak boleh bawa kita pada Allah, tengok kapet. Kenapa Allah sentiasa memberi kita dapat melihat benda-benda baru setiap hari, ataupun benda-benda yang setiap hari kita lihat? Kenapa Allah bagi sedangkan kita buat maksiat? Kenapa? Sebab kerana Allah bagi peluang untuk kita dapatkan satu je yang kita lihat, supaya kita rasa dekat dengan Allah. Satu. Ada orang dapat melihat gurunya, ada orang dapat melihat ayahnya, ada orang dapat melihat ibunya, ada orang dapat melihat kawan baiknya, ada orang dapat melihat ketika mana dia melihat kawan satu wat ataupun sebelah katilnya meninggal dunia. Kesemuanya apa tu dapat mendekatkan diri pada Allah. Jadi oleh sebab itu, apa sebenarnya bila kita sebut La ilaha illallah yang akan terzahir melalui fikiran kita? Bila kita sebut La ilaha illallah, ni hari ni nak tahlil. Kita dah tahlil setiap minggu sekali. Biasanya orang buatlah. Atau kita baca Quran, atau kita solat. Ketika mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita ulang-ulang perkataan takbir tu. Ada tak perkataan takbir itu syuhud kita pada Allah? Ada tak? Bukan tahlil sajalah. Tasbih kita, takbir kita dalam solat, surah Fatihah kita ulang. Apa yang menyebabkan kita boleh syuhud? Kalau tak ada ta'aluk tersebut, beribu kali kita sebut, takkan syuhud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan. Takkan. Contoh, Ustaz bila dia nyanyikan lagu, kamu menangis. Ustaz tak nangis. Sebab apa kamu menangis? Sebab kamu ingat mak kamu.
Ragu tu tak ada kaitan dengan ustaz. Maka oleh sebab tu ustaz tak menangis. Kenapa ustaz tak menangis? Sebab itu mak kamu bukan mak ustaz. Ustaz tak ada takluk apa-apa dengan mak kamu. Jadi oleh sebab itulah mengapa kita bila tahlil, solat, puasa atau apa-apa ibadah atau apa-apa amalan takarrub pada Allah, kita tak boleh syuhud. Berbeza dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bila disebutnya dia syuhud. Contohnya seorang wali Allah. Seorang wali Allah ni, kebanyakan para wali, hampir 70% para wali Allah ni, mereka mendekatkan diri pada Allah kerana mereka ditinggalkan, dihancurkan hatinya, dipecahkan hatinya tentang hal-hal keduniaan. Contohnya dia berhutang sangat banyak, daripada perniagaan yang naik jadi runtuh, isteri meninggalkan dia, bercintan, tinggal, apa pun tak ada, kesihatan pun tak ada, hancur. Maka pada waktu itu dia melihat Allah datang menyelamatkan dia dalam pelbagai bentuk lah. Dia rasa ini adalah rahmat Allah, ini adalah kasih sayang Allah. Maka oleh sebab itu bila dia sebut la ilaha illallah, dia tak ada lagi urusan dunia dalam hati dia. Tak ada ta'aluk langsung dengan dunia sebab dah hancur. Tiba-tiba datang dia melihat kasih sayang Allah. Oleh sebab itu bila disebut la ilaha illallah, tiadalah yang aku cintai melainkan Allah sahaja. Atau pada waktu tu dia berharap kepada manusia untuk bantu dia, sebab dia dah berhutang banyak, apa semua dah, hidup dah rosak sangat pada waktu tu, hancur. Pada waktu tu dia minta tolong dengan mak halau dia. Dia minta tolong ayah halau dia. Minta tolong kawan halau dia. Semua halau. Dia tak berharap lagi kecuali apa? Dia nampak Allah takkan meninggalkan dia. Maka ketika itulah bila disebut la ilaha illallah, dia akan ingat syuhud dia, tiada yang dikasihi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tak ada manusia yang lain itu tak dapat membantu dia, maka dia kata tak ada yang wujud, yang lain tu semua mati. Seperti mana Ibrahim Adham, anak air mati. Dia panggilnya apa? Doktor-doktor, pusing. Siapa dari kalian yang boleh menghidupkan anak aku? Tak ada. Dia tak harap kat doktor lagi. Dia panggil orang cerdik pandai, pusing jenazah anak dia. Siapa daripada cerdik pandai, ilmu-ilmu kau boleh hidupkan anak aku balik? Tak ada siapa. Pergi, aku dah tak berharap pada orang cerdik pandai. Panggil pula orang kaya-kaya. Siapa sini dengan harta kau boleh hidupkan anak aku balik? Tak ada siapa. Oleh sebab itu dia tidak menganggap yang lain makhluk ni wujud. Sebabnya tak boleh membantu apa-apa. Tak ada. Yang wujud ni siapa? Yang kekal, hayyun qadim, hayyun yang kekal sampai bila-bila. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab tu bila sebut la ilaha illallah, maka dia akan mengatakan la mawjuda illallah. Tak ada sesuatu pun yang wujud melainkan Allah. Oleh sebab itulah mereka dapat syuhud tu. Walaupun hanya menyebut la ilaha illallah 3 kali, lantas runtuh segala binaan keakuan yang ada dalam diri dia. Tak ada dah, aku tak ada dah. Aku tak wujud. Engkau pun tak wujud. Manusia ni tak wujud. Alam ni tak wujud. Ubat-ubat tak wujud. Semuanya tidak wujud. Semuanya tidak boleh membantu. Semuanya tidak boleh menghidupkan. Yang boleh menghidupkan, yang kekal selama-lamanya. Waktu malam dia ada, waktu siang dia ada, waktu subuh ada, waktu senja dia ada. Bila-bila masa aku mengangkat tangan dan dia akan turut mendengar apa yang aku nak sampaikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah syuhud. Pengalaman-pengalaman kehidupan itulah, daripada perkara-perkara tauhid itulah yang menyebabkan dia boleh syuhud. Tapi syuhud itu datangnya daripada tauhid. Nak dapat tauhid, tidak boleh ada syirik walaupun sedikit. Jadi orang nak jadi wali ni, Allah hancurkan hati dia betul-betul, sehinggalah apa?
Sehinggalah dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak apa? Anak ngajar kan, anak beritahu. Kena ada guru boleh ajar. Macam mana? Dalam perjalanan kita ni Allah ajar kita supaya tak berharap kepada sesiapa dah. Harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab tu hari tu kita orang jalan-jalan dari tu, tak boleh tak. Ni orang kampung ni manfaatkan imam ikut saya. Dia pun belajar sesuatu. Tak saya tanya dia apa dia belajar. Sehingga apa? Sehingga dia itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak ada harap siapa dah. Dia harap Allah je. Siapa jalan dengan guru, maka dia akan tahu. Baik. Jadi apabila tersingkap dan terbuka kepada anda sedemikian, anda tidak nampak ada yang lain selain Allah Ta'ala sahaja. Bila dapat syuhud tu, bila dia dapat syuhud, sama ada syuhud itu lambat, sama ada syuhud itu cepat, kan? Yang penting ya dapat saja syuhud, maka tak ada pandangan lain dah, hancur pandangan lain dah. Yang ada cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang syuhud kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia rasa Allah je yang apa? Yang wujud. Ada yang syuhud kerana apa? Allah aja yang mendengar. Ada yang mereka syuhud kerana Allah aja yang mengetahui. Masing-masing ada habuan masing-masing. Masing-masing ada cara mendekatkan diri sehingga dapat syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap orang tak sama, tapi keedahnya sama. Ingat setiap cara orang tu tak sama. Contoh dia, anak murid saya, dia belajar dengan saya sehingga tidak ada pengharapan kepada sesiapa pun melainkan Allah, iaitu apabila saya berada di Itali bersama dengan dia. Nama tempat tu Nice. Jadi dalam perjalanan tu dia ditinggalkan. Saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan dia sebab ada beberapa sebab lah. Dia tinggalkan. Jadi saya lepas tu kena bergerak Barcelona. Pada pukul 2:30 petang mesti ada dekat stesen bas untuk pergi Barcelona. Spanyol lah. Jadi pada waktu tu anak murid saya tak sampai-sampai. Saya tinggalkan je. Lepas tu saya mengata, saya hantar mesej, saya kata, lepas ni kamu seorang-seorang pergi balik cari tiket bas, kemudian pergi cari macam mana cara dia terpulang pada kamu. Kamu mesti sampai dekat Barcelona, tempat ustaz tu, tempat anak tu, pada pukul 8 pagi. Kalau kau tak sampai 8 pagi, ustaz akan tinggalkan kau lagi. Cecek dah carilah sendiri macam mana nak sampai ke sana. Pandai-pandai kau lah. Ustaz dah bagi tahu dah. Macam ni. Siapa lagi yang diharapkan? Tak ada siapa. Mak ayah dia tak ada. Semua tak ada. Yang ada ialah diri dia yang akan dia uruskan sampai ke tempat tersebut. Kalau dia selalu dibuat macam itu, sampai satu ketika guru dia akan kata apa? Mulai hari ini kau dah tak perlu ustaz lagi dah. Kau boleh uruskan diri kau. Macam itulah tarekat. Sampai satu saat apabila dia dengan guru dia dah boleh kawal diri dia, bawa diri dia untuk sampai Allah, maka guru dia akan kata, mulai sekarang kau dah boleh bawa tarekat kau sendiri. Kau dah boleh pilih jalan kau sendiri. Kau tak perlu lagi bersandar kepada Syaziliyah. Kau tak perlu lagi bersandar kepada Naqsyabandiyah. Kau tak perlu lagi bersandar kepada Tijaniyah, Khalwatiyah, Sahrawardiyah, Syishtiyah. Kau tak perlu sandarkan lagi. Kerana engkau sudah mampu. Kerana engkau sudah tiada lagi kesyirikan pada Allah. Kerana engkau sudah menghapuskan segala syirik-syirik yang ada dalam hatimu, maka engkau hanya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pergilah engkau mencari Allah tanpa ada sesiapa. Kerana apa? Dilatih, ditinggal, sehingga benar-benar bulat jiwa hati dia. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin anak murid saya kena tinggal dekat apa? Kat Itali. Tuan-tuan kena tinggal, kalau ikut saya, boleh jadi kena tinggal dekat Batam, boleh tinggal dekat Singapura, boleh tinggal dekat Medan, boleh tinggal, boleh aja di mana-mana.
Tempat tak sama, kaedahnya sama. Kalau pergi dekat Eropah senang sikit, bas-bas dia tersusun. Kalau pergi ke India, kena tinggal kat India. Apa tak boleh buat apa-apa. Fikirlah sendiri macam mana nak uruskan diri sendiri. Janji mesti tepat sampai di tempat yang telah diberitahu oleh guru. Itulah di India tuan-tuan. Jangan main-main. Saya sampai India, tu dia anak murid tak lekat aja. Tak tinggal. Takut dia tinggal. Kalau tinggal, blur sekejap. Kan? Kat mana aku nak buat? Apa aku nak buat ni? Blur sekejap. Tapi tuan-tuan sekarang ni mudah. Saya tinggalkan tuan-tuan mudah. Tuan-tuan ada handset kan? Boleh telefon. Boleh Google boleh kan dan sebagainya. Google. Kalau zaman saya dulu pergi kan, mencari guru-guru saya, Google tak ada, apa pun tak ada. Tanya-tanya orang aja. Google tak ada, apa pun tak ada, semua tak ada. Saya nak pergi satu-satu tempat, kena beli map. Baca map tu. Kadang baca map salah, terbalik lah, situlah, inilah. Semuanya hanya bergantung kepada Allah SWT. Itu pun masih bergantung kepada selain Allah, iaitu map. Cuba kalau tak ada map, lagi teruk perjalanan tersebut. Jadi oleh sebab itu, kita hari ini, masalah kita hari ini, dalam solat kita, dalam sebutan kita, dalam zikir kita, sebenarnya kenapa tidak dapat memberi kesan kepada kita? Sebab tidak ada syuhud dalam perkataan yang kita sebut. Tak ada syuhud. Kenapa tak ada syuhud dalam perkataan yang kita sebut? Sebab tak ada tauhid. Kenapa tak ada tauhid? Sebab masih ada syirik-syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Kekuatan hati kita takluk ke selain daripada Allah. Kita masih lagi bergantung harap, bergantung sangat dengan duit yang ada di dalam akaun. Nanti duit akaun tak boleh keluar, berlaku bencana. Ingat dulu zaman mula nak tahun 2000, Y2K, ingat zaman tu. Semua orang takut. Sebabnya nanti bank tak boleh nak baca. Kan? Takut, tahu pun takut. Nanti kalau semua tu berlaku, kita nak harap dekat siapa? Jadi oleh sebab itu, kenapa perkataan kita tidak boleh memberi kesan kepada diri kita? Zikir-zikir tak boleh memberi kesan. Sebab tak ada syuhud. Tak ada penyaksian. Tak ada ta'aluk langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nescaya anda akan mengetahui bahawa pandangan anda itu adalah dosa. Sebab apa? Pandangan selain daripada Allah itu adalah dosa. Sebab apa? Sebabnya kita ni hanya pandang Allah. Contoh dalam solat. Soli badar isya'i arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Kita sebut dah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam solat kita tidak keseluruhannya lillahi ta'ala. Kenapa berlaku begitu? Sedangkan kita sedang dalam solat menyebut nama Allah dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah, kerana kita masih ada lagi syirik-syirik yang tersembunyi. Iaitu bahawa anda berdosa kepada Allah Ta'ala kerana lupa kepadanya. Sekalipun anda ingat kepadanya, tetapi hanya sekejap saja. Kenapa? Sebab ingatan selain Allah lebih dekat dengan kita. Ingatan selain Allah lebih kuat daripada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ta'aluk kita dengan Allah itu kurang berbanding ta'aluk kita dengan makhluk ataupun sesuatu yang kita cintai selain Allah. Oleh sebab itulah kita ingat sekejap, lupanya banyak. Sebab apa? Ingatan dan hubungan itu tak kuat. Kenapa tak kuat? Sebab ada ingat yang lain. Ingat yang lain itu bukannya kerana Allah. Aku nak ingat hanya Allah. Jadi ada tak kesyirikan? Maksudnya kita sudah pun sepatutnya ingat Allah, tapi kita ingat lain.
Kat situ sudah ada bentuk halus kesyirikan. Sepatutnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itulah kita tak dapat rasa berdosa. Sebab kita lebih ingat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dengan segera anda mengucap istighfar daripada dirimu, iaitu daripada pandangan anda, syuhudmu untuk dirimu. Jadi kalau berlaku dalam keadaan begitu, kita kena istighfar. Bila kita istighfar, maka diri kita dibersihkan. Bila diri kita bersih, barulah Allah akan menempati balik tempat di dalam hati kita. Ni, dalam hati kita ni tidak boleh ada dua cinta fi jawfih. Tak ada boleh ada dua hati. Qalbain fi jawf. Pada satu jawf, pada satu ruang rumah tak boleh ada dua hati. Satu hati untuk satu rumah saja. Iaitu kalau Allah, Allah sahaja. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh. Bila ada selain Allah, maka Allah keluar daripada hati kita. Macam mana kita nak tu? Kita kena bersihkan balik rumah tu. Supaya apa? Yang duduk tu kita halau keluar. Istighfar menghalau balik benda-benda yang lain-lain tu. Istighfar ni ada macam-macam sebab, tuan-tuan. Istighfar ni bukan satu. Istighfar, tujuan istighfar untuk menunaikan segala kehendak kita. Dalam Quran bagi tahu kalau kita tak ada anak, nak anak istighfar. Kalau kita nak tanah kita subur, kita tak ada tanam sawit. Kalau nak sawit kita subur, banyakkan istighfar. Kalau tak ada angin, nak angin, istighfar. Semuanya dengan istighfar. Itu ada dalam Quran. Allah bagi tahu. Maksud dia apa? Apa pun tujuan kita, mesti istighfar. Satu, tujuan untuk kabul segala hajat. Apa hajat kita, hajat apa pun, semuanya istighfar. Yang kedua, untuk kabul hajat dari yang pertama. Yang keduanya ialah untuk apa? Untuk hapus dosa. Untuk hapus dosa. 3, untuk takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 4, untuk musyahadah. Semua tujuan-tujuan kita ni, apa pun kita kena istighfar. Tujuan-tujuan itu bergantung kepada apa? Kadar keinginan hati kita. Jadi kalau keinginan hati pada dunia, nak dapat dunia tu adalah dengan istighfar. Mesti gantung dengan Allah juga. Jadi oleh sebab itu, kita bertujuan untuk menghalau apa yang ada di dalam hati kita ni. Tujuan dia ialah untuk cinta. Maka cinta, nak dapatkan cinta, bermula dengan istighfar dulu. Baru tu baru zikrullah. Istighfar dulu. Mulakan dengan istighfar. Itu baru zikrullah. Mula dengan istighfar, akhir pun juga mesti dengan istighfar. Mula dengan doa, akhir juga mesti dengan doa. Permohonan kepada Allah. Kalau nak zikrullah, mulakan dengan istighfar dahulu. Sebelum doa, kita mulakan dengan istighfar. Sebelum solat, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Lepas solat, kita istighfar juga, astaghfirullahalazim. Selepas solat tu kita nak doa, istighfar lah tu. Dah mula dengan istighfar sebelum kita zikir. Jadi kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak halau, tak boleh. Kalau dia masih ada di situ. Makhluk tu ada dekat dalam rumah, tak boleh halau. Nak halau dia macam mana? Dengan istighfar. Dengan istighfar baru kita boleh halau. Apabila anda sudah selesai daripada sedemikian, sudah tentu akan tersingkap dan tampak terbuka kepada anda ilmu tauhid yang hakiki. Bila dah dapat musyahadah tu, kan, baru tahu, oh ini rupanya bila dah dapat musyahadah. Apa dia? Tauhid itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, tauhid zat. Tauhid zat ataupun dipanggil tauhid zati. La mawjud illallah. Ketika mana kita sebut la ilaha illallah, pada waktu tu kita dalam hati, syuhud kita, tiada yang wujud melainkan hanya Allah. La mawjuda illallah. Mari sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan. Maksud dia tiada yang wujud. Bila kita nafikan semua tak wujud, tak ada lain lah kecuali Allah, maka tiada Tuhan.
melainkan Allah. Kita nafikan segala. Ini adalah dipanggil tauhid zat. Bila kita sebut la ilaha illallah, zat Allah tunggal. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada tarkib, tak ada cantum-cantum, tunggal, esa dia. Maka oleh sebab itu, bila sebut saja la ilaha illallah, maka tiada selain Allah, tiada yang wujud, hanya Allah sahaja yang wujud. Itu zat paling tinggi. Kemudian tidak ada yang ada, hanya Allah Ta'ala. Kedua, tauhid yang kedua, tauhid sifat. Tauhidus sifat. Pada sifat Allah. La hayyun illallah. Tidak ada yang hidup melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mana seseorang itu dia dapat syuhud dia pada sifat Allah, maka ketika itu disebut la ilaha illallah, dia akan ingat di dalam hatinya la hayyun illallah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Baik. Tiada yang hidup, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang ketiga, tauhid fi'al. Tauhidul fi'al, iaitu segala perbuatan. Tauhid, mentauhidkan segala perbuatan. La fa'il illallah. Tidak ada yang melakukan, hanya Allah. Apa yang berlaku, suka, duka, gembira, sedih, apa pun, Allah je lah yang buat. Allah berkuasa. Allah yang buat. Kita buat apa pun, semua Allah yang beri izin untuk dilaksanakan. La fa'il, tak ada yang boleh melakukan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang berbuat, hanya Allah Ta'ala. Jadi pada waktu tu, kalau kita syuhud pada Allah kerana apa? Kerana aksiden contoh. Kejadian tu kerana aksiden. Atau kerana kita sakit, maka bila sebut la ilaha illallah, teringat kita sakit tu, maka dalam hati dia akan kata, tak ada apa pun yang orang boleh buat melainkan Allah sahaja yang melakukan. La fa'il illallah. Bila sebut la ilaha illallah, tak ada orang yang boleh buat, tak ada makhluk yang boleh buat, tak ada siapa pun yang boleh buat, hanya Allah. Tak ada siapa boleh bagi aku sakit, tak ada siapa yang boleh bagi aku sembuh, tak ada siapa yang boleh aku menyebabkan aku selamat, hanya Allah. Jadi ada orang dia dekat dengan Allah. Contohnya kena COVID. Ada orang kena COVID, dah masuk dah ke dalam ni, macam-macam dah masuk dalam dada ni, tinggal nak mati je. Bagi tahu dah dengan apa? Saudara, anak-anak semua, bagi tahulah dengan anak-anak. Pakcik punya kandungan oksigen dalam ni tinggal 15% je. Dia punya kadar oksigen paling banyak. Kadar paling banyak. Nak mati dah tu. Tiba-tiba hidup. Dia rasa dekat dengan Allah. Sangat-sangat dekat. Dia rasa kasih sayang Allah. Maka pada waktu tu dia kata, tak ada siapa yang boleh buat, hanya Allah. Ada orang jadi dekat dengan Allah sebab dia sakit. Ada orang dekat dengan Allah kerana aksidennya. Tak kisahlah semua tu. Masing-masing dapat habuan masing-masing, dan masing-masing ada cara masing-masing untuk mendapatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah. Ada orang dapat tengok Quran aja, maka dia dapat dekat dengan Allah. Ada orang duduk dalam masjid je, tenang di dalam masjid, maka dia dapat dekat dengan Allah melalui masjid. Dah azan belum ni? Tu. Dah iqamah dah. Boleh azan insya-Allah. Tak ada Bilal, selalu Bilal dia kan. Saya tak ada Bilal ni, terit je Dia terjun. Insya-Allah. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata la haula wala quwwata Allahu akbar Allah. La ilaha illallah Muhammadur rabbah hadhihi da'watit tammah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tughfir. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Setiap kali anda peroleh satu bahagian daripadanya, nescaya akan tampak nyata kepada anda syirik pada lawannya, musuhnya. Sekali kita dah dapat syuhud, lepas tu kita nampak dengan jelas, yang aku buat ni sebenarnya syirik. Yang aku buat ni melebihkan makhluk. Yang aku buat ni, aku telah menduakan cinta. Kita nampak jelas cinta kita bukan kepada Allah semata-mata. Perkataan pada ibadah yang kita buat lillahi ta'ala itu penuh dengan syirik saja. Bila dah dapat syuhud tu, maka kita nampak. Contoh dia kan, waktu kita kecil macam ini, kadang-kadang kita tak puas hati dengan mak ayah kita. Tak puas hati. Kita nak alat mainan, mak ayah tak bagi. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham kenapa ayah kita tak bagi. Kita nak aiskrim RM1.50 saja, ataupun aiskrim RM1 atau 50 sen je. Bah, nak 5 aiskrim RM50. Tak apalah, nanti kita beli, abah beli yang mahal lagi. Alah, itu pun kedekut. Nak beli 50 sen pun tak dapat. Dalam hati apa? Tunggulah aku jumpa atuk aku minta atuk beli kan. Tapi dengan ayah kita tak faham. Kita rasa bahawa ayah mengongkong diri kita. Sampailah kita jadi ayah. Duit dalam dompet cuma tinggal RM5. Gaji lambat lagi. Anak minta untuk beli aiskrim. Kita buat perkara yang sama. Pada waktu itu baru kita faham. Baru kita nampak yang sebenar ayah kita sayang kita. Baru nampak penuh zahir sayangnya ayah. Dulu waktu kita kecil kita tak nampak. Oleh sebab itu kenapa kita tak nampak syirik tersebut? Sebab apa? Sebab kita belum lagi menjalani dan menyayangi Allah. Tak nampak. Maka oleh sebab itu kita tak akan nampak syirik-syirik tu. Kita rasa kita bangun, kita solat, jemaah, rasa hebat sama-sama, tiap-tiap hari. Kita rasa kita dah tak syirik dah. Tapi ada lagi yang syirik-syirik tu. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Kita sentiasa akan menyalahkan Allah pada setiap keadaan kita. Baik. Nanti kita akan sambung balik daripada perkataan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqallahu minkum.